Serius ah? Ui. Serius ah? Ui, saya ni. Ui. Duduk tak apa. Ui. Seram aku. Oh, Emi. Oh, mantap Emi. Helmi, tekong Helmi padu guys. Cepat Emi. Berapa belah sini? Okey, cantik Emi. RM40. Oh, cantik Emi. Mari guys. Ui, tak mau naik. Tak mau naik lah, ikan besar. Oh, tekong Helmi guys, tekong Helmi. Tu, Ubin, lesen bertemu. Pam. Jaga, ikut saya. Pula. Jaga tu. Oh, mantap. Ui, jadi kan. Belakang. Keluar dah tak? Kenapa ni? Kayu. Dia minta tolong. Oh, betul lah. Lemah. Tolong. Bagi pernafasan. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penonton yang padu-padu mantap. So hari ni raya ke apa? 8. Raya ke-8 bosku. So kami dah turun trip lah, alhamdulillah. So saya nak ucapkan selamat hari raya. Maaf saya batin kalau ada salah sekelap cakap apa yang merapu apa tu, saya akan teruja. Jadi saya mohon ampun, maaf dah. So saya pun kata apa, tak lepas daripada kekilafan. Okey, so tak payah cerita lah. Jom, okey, hari ni hari apa? Isnin 27 bulan 4. So kita tengok siapa player. Okey, saya pendekkan cerita player seorang lah. Aku turun 2 orang hari ni. Lah. Jadi memang tega. Okey, kita tengok siapa player dah. Mari. Yeah. Oi, Mubin. Yes. Mana kawan-kawan yang lain? Raya lagi kot. Raya lagi? So hari ni 2 orang saja. 2 orang je fighter. Kita lawan. Ucapan pendek. Saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Baru-baru mantap. Alright, cantik. Okey, 2 player betul ya. So kita kenalkan kita punya tekong. Tekong ni apa tak bisa tengok. Selalu aku turun dengan tekong tu, aku turun dengan tekong lain bro. Ni lagi padu lah. Memang padu lah. Orang banyak radang kan dia. Okey, kita tengok siapa kan tekong itu. Merik. Idora. Inilah tekong padu tu. Weh, start raya berapa dah jalan? Raya ke... Sekarang raya ke-8. Raya ke-5. Raya ke-5 turun dah. Mood raya. So sikit ucapan untuk kita punya geng-geng yang tengok YouTube ni. Saya nak ucap selamat hari raya. Kalau ada salah silap kasar bahasa dalam video ni, saya mohon maaf. Balik. Mantap. Jom kita bicara hotel. Bukan. Ikan raya. Mantap. Jom. So, kita tengok cuaca tu. Okey, cuaca memang cantik bos. Tapi saya beritahu, saya tengok dalam app tu, dia beritahu pukul 12 itu angin selatan marilah bosku. Lepas tu darat hujan pukul 3 dah hujan darat. Kira angin selatan lah. Saya pergi kena tu aku tengok sampai 10 knot. Tapi tak tahu lah, benda ni ramalan je. Okey, jom. Sama cerita banyak lah, jom. Mudah-mudahan murah rezeki hari ni tu. Harap dah lah tu. Okey, padu-padu. Watching your mouth move.
Okey guys, kita dah sampai sangkak yang pertama. Okey, dekat jam berapa? 7.30. Saya cakap Teko Helmi padu. Dia disiplin. Disiplin tu pun ada. Dia WhatsApp saya awal. Pergi awal hari ni. Sebelum subuh kami keluar. Okey, jom. Mudah-mudahan ada rezeki kita ni lah. Jom. Kita cuba lama tak mengai kat ni sangkak. Bulan puasa kemarin cuti. Tak tahan ketat kawan. Jom kan. Padu. Mantap. Okay guys, apa nak tengok saya punya ni. Saya berudang mata K18, TCE tali 80, Atuladon nombor 6, pelampung Pokemon. Macam ni lah pembut saya untuk pelampung. Okay, macam ni dia boleh je 2 depa. Tak tahan lah ni. First drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Ni saya punya pembut pun nak tengok untuk apa? Layang. Okey, kembung mata K 18, tali 60 LB Ichiban. Ni pun Ichiban juga ni pin ni. Pakai kembung pula tadi pakai udang. Tengok mesti dia ambil dulu ni Pokemon ni. Tak payah. Tengok apa ini orang bikin. Nampak? Dia ni banyak pakai sihir. Jom kan. Okay guys, ni saya punya nombor 3 punya lah. Saya buat gantung pakai batu nombor 6, sama juga tali 60. Kita sama juga 2 mata. Okay, yang ni pakai UL ni. Yang ni saya po 800. Yang ni kalau makan tu yang menjadi melengkung. Yo, try letak tengok noh. Kau ada GT ke, senangin ke, potek ke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga murah rezeki hari ni. Amin, amin, amin. Murah rezeki untuk saya dan juga sahabat-sahabat saya. Amin, amin, amin. Tu, ni atas tu, ni atas tu, ni atas. Cepat. Tak apa, bisa buka, bisa buka. Balas. Tu, Ubin, dia siap tu. Pam. Jaga, ikut saya kak. Puluh. Tu. Mantap. Ui, jadi kan. Belakang. Boleh guys. Ui. Tarik dulu. Ui, berat sangat. Boneka. Oh, mantap. Alhamdulillah, sekali 2 jalan bosku. Jadi gila kan. Jangan aku. Saya elok kan. Lesson pertama mantap Elmi. Bobin. Bacang yang besar lagi weh. Tak apa. Dia jalan 2 ekor sekali. Awas. Tengah mengamuk. Awas. Dia tengah mengamuk guys. Alhamdulillah. Hari tu turun kumpau. Ingat. Serius lah. Alhamdulillah. Jangan marah, sabar. Tak marah. Ada. Kita sudah potong Elmi. 2-0. Jom tengok ikan. Masih awal. Jadi kita bukan tak kenal. Guys. Saya guys. Mau. Nampak? Saya elok guys. Pokemon je gemuk ni. Nampak tak? Pam. Tu. Bubi punya. Double strike babe. Double strike Bubi. Wih. Sabar. Waduh Bil. First dia opening. Kita mancing dalam ni. Tu kata. Jangan. Kan. Mari. Dia mari. Jom kan. Padu. Mantap. Oh, Teko Helmi guys. Mari.
Sampai sudah lari. Tengok sekejap tu aku cakap tekuk Happy padu. Mari kita review sikit. Dia melawan. Ada lagi. Sat. Pakai umpan apa bos? Udang. Mobil pakai umpan apa ni mobil? Canai. Roti. Sabar. Jangan radang. Dek kita kan cari yang tu. Laikkan tu. Radang kan ni. Dua tak guna. Sabar bang, sabar. Mana bang? Hari raya bang. Oh, mantap tekor ni. Terbaik. Tengok dia tak boleh tinggal lah. Radang. Bosku. Mantap. Tak banyak. Tak banyak. Awal lagi. 8.20. Jom. Kai. Mari. Jom kan. Tengok dia ni. Orang tak sempat nak rakam. Lepas balik. Dia sudah jadi nombor 2 lah ini orang. Sat ambil ni. Cakup. Nak kena review sikit ikan. Nak kena review. Oh, pakai kepala. Tengok tadi dia cakap akan udang. Tengok. Sudah kantil ah. Dia ambil lah udang ke pakai kembun apa. Dia bolah lah tu. Tu, nampak terpengaruh nampak. Nampak terpengaruh. Dia balik Malaysia tu. Saya elok bosku. Ini tekong padu guys. Tengok banyak orang kadang. Nak tanya ni duit raya warna apa Duit apa ni? Duit raya apa ni? Nama warna apa Warna apa ni? Tengok duit raya ni. Hui. Duit shilling apa ni yang banyak sangat ni? Terbaik bosku. Mantap. Jom guys. Ada. Ni ada makan tak. Oh, Amy. Oh, mantap Amy. Helmi tekong Helmi padu guys. Hui, laju sangat pada tu. Besar ni besar. Sangkut tali pancing. Oh tu belakang tu. Punya. Ni buka tak? Yang lengkung. Ni dia makan. Ni pancing saya apa? Tidak. Pancing saya ni sebab melengkung lah noh. Lepas tali. Dia nampak kepala. Saya elok. Ni pancing saya Ya ke? Pancing saya Ini pin awak. Pancing saya. Helmi tolong tarik. Terima kasih Helmi. Aduh. Sabar subur. Masih Helmi susah. Kita rangkai. Rahsia ada dekat mana? Tu dia. Saya elok. Terkelak lah apa mata macam. Kelak. Tak. Saya elok. Mantap. Payah. Jom ni. Cukup review dah. Tu, saya elok tu. Oi, jangan marah. Habis. Terbaik. Jom. Pakai kembung ah. Kembung. Wih. Ada main sini. Tu nampak sekat terapung. Nampak? Ambil tu. Hidup. Sembat. Tarik. Jom kita angkat. Tu guys. Nampak tak tu? Dia datang je kan. Tengok dia duduk buat kerja sampai berkayuh pula dah. Hana kenapa ni? Kayuh. Dia minta tolong. Oh betul lah. Lemah. Tolong guys. Bagi pernafasan. Tolong. Ni apa ini? Apa ni Elmi? Inilah orang kata rezeki nomplok. No. Tengok. Elok lagi. Hidup lagi. Tengok, hidup lagi. Kita bagi dia kelupuk atas ni Tu guys. Serius ah. Terlampau banyak sangat cakap Pokemon. Weh, hidup lagi tu. Serius ah. Tapi menyelamatkan hang. Kena buat pernafasan mulut ke mulut. No.
Muri. Ui. Sekejap. Pam. Jom. Banyak ni. Sampai timbul ni. Gila ni. Jom. Baru mantap oh. Tengok rajin dia ambil ikan mok. Terbaik bosku. Jom ni. Okey guys, kita update dah. Sekarang pukul berapa? Jom. 9.28. Okey, sangka ni kita berjaya menaikkan berapa ekor? 6 ekor. 5 ekor dapat 5, beli 5 free 1. Cuma 1 free gift. Alhamdulillah. Okay. So sekarang kita pergi bawah sebab dia dah macam segar sikit kan. Ni nak beritahu ni, angin selatan sudah mari lah kawan. Oi, saya sudah cakap Vidi kadang-kadang betul juga. Tapi itulah, dia beritahu pukul 11 lah. Ni dah pukul 9.30 dah main dah. Siap. Aku dah agak lah. Aku kalau turun, kalau tak berangin, bohong. Jom. Naik kakak jom. Padu-padu. Okay guys, sekarang jam berapa ni? 9.46. Second sangka. Kita cuba dah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga murah rezeki. Padu-padu. Mantap. Ha? Serius ah? Laju aja. Betul ya, Mimi tahu. Ayak belah ni beralih ni laju ah. Awai. Jom, jom padu-padu. Okay guys, sekarang ni jam pukul 11.38. Dah pergi 2-3 sangkak lah. Kan tak duk, kan tak makan. Dia berangin sikit tapi ayak masuk belah dalam ni. Jadi angin tiup belah sini. Jadi kita ikut boleh mancing. Tapi ikan tu tak berapa nak ramah. Mungkin mereka masih berhari raya. So kita santai-santai dulu. Ya. Sekejap saya akan bawa anda pergi cari hotel. Kalau ada rezeki. Mantap. Jom. Baru mantap. Mi gesok. Apa tu? Merah lah tu. Jendak. Selo. Tu. Oi. Alhamdulillah, saya elok Pokemon. Saya elok weh. Hilang dengan tu. Makan apa ni? Makan udang. Saya. Oh. Tu, saya. Ha? Udang. Lampung? Ya, saya suruh patut dia. Dia mesti pandai, mesti boleh ambil. Dia Pokemon memang lah. Dia aku cakap dia Pokemon. Kau 12. Dia patut otak ni. Hotel kita ambil ya. Cantik. Ambil ikan mahal tu. Ikan mahal tu. Selok. Selok. Hadang tu. Jom kan. Tiga tiang lah. Jom, padu-padu. Mantap. Okay guys, tadi naik seekor jenak, tu je. So sekarang ayak dah balik ya. So kita pergi ke tempat yang saya tunggu selama ini. Jom, tu, tengok hotel. Jom, kita cari tengok ada rezeki tak no? Mudah-mudahan ada rezeki. Jom, padu-padu. Okay guys, kita telah cuba pujuk guna udang. Okay, buat gantung macam biasa lah. Kalau biasa tengok YouTube saya kan, saya buat gantung. Tak tahulah, dia kalau dia ada macam biasa. Labu ambil bawah, empat lantai, tu jet sikit lah. Tapi kalau buat setengah ayak pun boleh juga. Tengoklah dia makan macam mana Sabar menantilah kawan. Okay, ni udang kan. Udang 2 ekor.
Ya ni. Ya ni saya beli kat TCE ni. Bawa TCE apa ni tu? Micro XS C. Saya guna udang. Hai. Balai dah. Hai, tak kena. tak kena. Sabar. Tahu bubuh. Sabar. Nak bubuh ni nampak ni. Buah sampai bawah. Tarik sikit. Ni syok ni kalau dia makan ni. Yang duduk tengok dia dah melangkung kan. Dia kalau kena go okey ya, dah kena otek. Yang tu yang kita agih tu. Aku ikan lain tak apa, ikan ni aku tak tahan ni. Ikan otek ni aku tak tahan dah. Kau nak kata apa pun kata. Ya ni aku bahagia. Cari ikan mahal susah. Kakak ada lah. Jom. Padu. Mantap. Dah balai dah. Sanggup apa pulak? Aduh. GT. Macam mana nak ambil ni? Sabar saya GT dah. Sabar. Ambil ikan lu. Ya. Umpai tu. Dah. Potong tu. Potong tu. Potong ni. Potong ikan. Lagi potong mana? Sini. Pendalah tu bisa beli kat atas. Tarik naik atas tu. Lihat, letak atas kayu. Hilang. Tali dia. Tali dia. Okey, bisa pegang. Okey, alright. Ambil pisau. No. Okey. Mantap. Nampak tu kerjasama bos tu. Aduh lah. Orang dah cari hotel dia balai GT pada Pokemon pakai umpan apa? Udang. Tengok dia. Dia ni tak boleh salah ni tengok. Orang nak cari hotel dia balai lain pula ni. Ada. Tengok. Cantik. Ni apa gantung apa? Gantung. Jom ni. Oi, hotel masuk dah aku. Sakut apa pula? Sakut tali lagi? Allahu Akbar. Ada tali tau? Ada kadang. Jom. Okey guys, ada guys. Sangkut dah ngam, apa ya? Meratuk sangkut. Go. Belum lagi. Jom guys. Sudah mari lah. Saya datang raya tau. Jom guys, pada mantap. Tu apa tu? Go, dia ada telur kawan. Ada telur, mantap. Ini kat hotel. Jom guys. Ini anak dia. Jom guys. Keluar tak? Kan. Lagi gila lah. Go. Mari. Ini 800 gram dah. Hampir. Hampir makan kawan. Dia pun makan juga. Alhamdulillah. Tu saya tak benar. Dah aku 800 gram dah. Jom. Pada mantap. So tengok tu. Tu. Bapak aku nak harus besar je laku. Besar weh. Ni berapa? Telur ada kawan. Ni apa? Makan apa ni? Makan udang mati. Gantung lah kawan. Mantap lah. Jom ni. Pokemon ni sekilo tu. Harus jom ni. Mambalah.
Ekor ambil dah bola dah. Apakah dia? Gorgol lagi. Dia ambil saya pada Semua ambil talar punya. Ui, besar dia ambil. Sekilo dah ni, Sakalo. Jom kan. Jangan lupa lap ni, Syamil ni. Ya, mobil sudah kena. Cepat. Cepat, ambil cepat mobil. Ambil cepat mobil. Apa strike ke tu? No, Pokemon. Dapat serabut. Semua sana pula. Cari siapa ni? Tadi aku lah. Okey. Okay. Go. Tadi yang paling Jom kan. Ni dia buat live si gemuk dia. Pokemon geram dia. Selok. Pandai mengai orang. go lagi. Jom kan. Mulai guys. Oi. Jap. Oh. Ni. Bukanlah di Pokemon. Jom lah. Saya nak jet pun mempunyai kawan. Dah larut rambut. Orang sakit perut pasal ni anak. Okey, potong sampai habis. Sampai ujung. Sampai kepok dah tu. Sampai habis. Tak ada duri. Lagi makan dangano kawan. Dia belum kena otek ni tu. Dia sedap dah ni. Oi, jaga. Apa orang tak payah pegang tu, orang boleh kepok lah. Itu lah. Boleh lah tu. Alright. Saya play. Podo mantap. Hantar dah sebut padu-padu mantap. Aku lepas hang tu. Okey, podo-podo. Okey, padu-padu. Senyap. Dia sebut mantap balik terus. Mantap. Start je. Oh. Kerat ni, tali-tali semua kerat tak ada nak gulung-gulung ah. Boleh. Oh, sorry dah. Apa jangan mati ah. Balik semua. Satu semua kerja. Tak, aku takut aku tidur malam sedar-sedar naik duri kiri kanan ni. Belakang naik satu. Dia malam padu-padu. Ada. Apa ni? Serius ah. Wah, pakai umpan apa bang? Udang gopek. Ui, ni tekong padu macam-macam ikan kau kawan. Padu-padu. Mantap. Jom kan. Air dah radang air. Jom kan. Okay guys, kita ambil lah. Okay, sekarang pukul 5.19. Okay. So, angin kuat. So, oh. Angin lebih kuat. Dah macam dia lah windy kali ni windy betul. Angin kuat. So, terus speed lah pengai lah. Sebab ikan tak ada ikan. Semua aku tengok ada yang lain tu semua dia kena lorong lah. Dia makan lorong. Bukan rezeki kita lagi. Tak apalah. Lesen ada masa lagi. Kita cari mana ada. Sebab lesen ada dah. Kira pengai lah no. Kontek hari ni tak agak mengecewakan kot lah no. Tak apalah. Dia kain yang saya tak boleh no. So, tak apa. Kalau ada apa-apa kita ambil ya. Mesti balas lah guys. Pukul berapa ni? Pukul nak balas ni? Mari. Benda apa ni? Benda apa? Nah.
Mari guys. Uish, tak mau naik. Tak mau naik lah, ikan besar. Ui. Jalan. Wow. Naik weh merah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tadi terlepas. Oh, cantik dah. Ini buat kerja dah. Tu dia guys. Emi, masuk Emi, masuk Emi. Masuk, tak apa Emi, masuk. Halak terlepas. Saya elok guys. Tengok kobar. Tu 6.23. Alhamdulillah. Tu saya elok. Makan kembung, pakai pelampung. Hei, tadi makan terlepas. Sudah rezeki tak pergi ke mana tu. Tekong ikan nak balik lah. Dia tengok merah. Dia pun jadi marah. Jom pengai. Dah sikit dah. Okey, jom pengai. Baru mantap. Sedikit. Oleh guys. Ke kanan. Okey. Oh, saya. Serius ah. Ui. Dah. Serius ah. Ui, saya ni. Ui. Dah. Duduk tak apa? Ui. Tak. Seram aku. Ui. Duduk tak apa dah. Serius ah. Duduk tak apa dah. Saya elok ui. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Naik. Pam. Kami dah bang. Dia. Oh, tu guys. Terima kasih ya Allah. Padu guys. Apa? Guys. Ini bawa Pokemon. Karen sikit badan aku dah ni. Makan layak. Ada lagi. Saya Pokemon. Gemuk ya. Pam. Gemuk. Hei, ram gue. Makan gembur. Makan layak. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Mantap. 6.43. Padu. Mantap. Cepat Ubi. Berapa belas ini? Okey, cantik Ubi. RM40. Oh, cantik Ubi. Ubi, kat tu. Cepat. Ya. Kat sikit. Review ikan. Merah elok. Yang ni saya pakai kain. Semua pakai kain. Video. Saya elok tu. Merah ni elok. Ekor pun elok. Dapat juga merah ni. Dapat tak? Kakak, ada lagi. Dia punya RM10 ni. Dia rasa RM10. Kakak, ada lagi. Kakak, cuba buah. Apa? Aku dapat duit sini dia pun RM40. Oh, tak boleh jadi. Jom guys. Duduk makan ni. Buat layang pakai Tapi tak apa, aku ada RM20. Betul. Dia ambil awal. Alhamdulillah ada rezeki kami. Alhamdulillah. Jom. Kakak, jom.
Okey guys. Gelap tak nampak oh. Okey. Kita dah sampai kat jeti, alhamdulillah. Selamat pergi, selamat sampai, alhamdulillah. So, sekarang jam berapa? 7.53. Alhamdulillah. Kita dah selamat sampai. So, kita nak tengok hasil betul. Mana tengok hasil kan? Awak tengok tonton kan? Jangan lupa subscribe. Subscribe lah. Free lah. Dah. Tak apa lah, nanti kena nak tengok video tu, tengok tak mau tengok tak apa. Subscribe dah. Jom, mari tengok hasil. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun otek tak ada, adik-beradik dia tetap ada bosku. Tu, saiz. Tengok kaki, saiz. Nah, Ciki siakak awal pagi. Bawai emas bosku. Tu dia. Ini dah. Ni berapa dek ni? Mi berapa dek mi? 1800. Tu saiz hello no. Tu. Jina ha, teko ambil. Tu, saya elok, alhamdulillah tu. Saat bye. Dia gerak. Pokemon. Ni siapa dapat ni? Ini special ni. Ini special. Ya dia tadi kan? Ini tak pakai kain. Ini tak sempat. Lek macam. Ini tangkap pakai doa. Tu, hasil bosku tu. Tu nampak? Oh, alhamdulillah. Tu. Depan blok. Tu. Merahnya loh. Sakit batau. Tu. Terkilau bersilau. RM10. Jom ayah. Ni tak tahu lah. Ni RM20. Ni nak 20. Ni shilin. 5 kupang. Okay guys, alhamdulillah. So kat mana pun saya nak ucap selamat hari raya, maaf zahir batin. Salah silap, saya minta ampun, minta maaf. Kalau ada komen apa-apa yang menyakitkan hati saya pun maafkan anda. Terbaik, memang terbaik. Alhamdulillah, ini trip lepas raya. So kita berterima kasih kita kepada player only the one. Yeah. Tak nampak muka gelap sikit. Gelap. Alah, gelap. Jap. Okey. Siapa tu? Cak. Sebut kat rumah. Arif. Arif, tengok ni Arif. Ya Faizal. Dah jangan panjang-panjang. Okey, tekong kita. Tekong padu. Mantap. Dia mesti cari lah. Ada sikit-sikit kata-kata untuk hari raya penutup. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Cantik balik. Okey. So sampai sekian inilah video kita. Mudah-mudahan ada rezeki, insyaAllah bulan depan dari satu trip. Saya booking ini setahun dah, senang cerita. Okay, tekong padu mah, ada disiplin mah. Okay, terbaik. Padu. Mantap.